Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di channel YouTube Abdul Ibras. Dan untuk video kali ni aku tak nak cakap banyak. Motor ni yang aku cakap video yang lepas nak pasang sport ring, nambatan, tayar, disk dan juga sprocket. Owner saja nak buat macam tu, kita ikut saja. Jom kita tengok barang-barang dia Barang-barang yang aku nak pasang lah Jom, Rayma. Okey, inilah barang dia. Pertama dia ada kepala tubeless Lepas tu owner pula atas poket kat aku. Saya macam biasa saya 42 lapis, saya 42 belakang. Dia mari dengan apa ni, disk siap ABS standard ni, RSX 255mm, sama juga macam aku, tapi dia rapido lah. Lepas tu dia mari dengan ring button ni, apa ni, cok Honda tu, depan dan belakang. Depan belakang ni saiz dia macam biasalah 1.0, belakang 185. Ponytail lah. Lepas tu owner pula dia menggunakan tayar tayar Corsa boh. Tayar Corsa A2 ni. 90 80. Lepas tu 80 80. Padu tayar ni. Padu. Cakap banyak tak guna, tembak tak berapa nak kena. Jomlah kita buat pemasangan terus. Okey, first super sky macam biasalah. Pasal kepala bar yang jenis besi ni. Sebelum ni aku tunjuk pakai getah. Yang besi ni macam biasalah. Apa ikut dia punya ni lah. Getah ikut satu-satu macam ni. Lepas tu pasang dia, buka. Buka macam biasa. Racun itu benar. Masuk sini, bubuh getah dia balik. Lepas tu masuk dia punya washer dia ni, letak kat situ. Masuk skru ke nak. Masuk nak. Pusing. Ambil sepanas air 12 tu. Lepas tu ketak ke dia. Macam gitu. Okey. Tanpa masuk macam ni. Jangan bernafsu, relax sudah benda ni. Jangan tekan gila-gila. Relax dah beres tu. Okey, kita pasang untuk tayar belakang dulu. Tayar belakang. Belakang je biasalah. Kita bubuhlah minyak sikit. Bubuh minyak dulu, sapu bagi mudah dia nak masuk lagi. Sapu gitu ya. Bagi dia licin. Kalau tayar ramah ni, tekan dia buah masuk. Tayar ramah lembut ke? Lembut. Tengok position dulu. Sekali lagi. Okey. Ya. Aduh. Batu tadi.
Ni kita pasal kat yang depan pula Kalau yang video ni. Ini okey. Kalau payah lama naik ni aku. Naik ni lah. Cun-cun. Wah. Sengit motor kan? Sengit kau ni boleh, kau ni boleh. Gila-gila babi. Bismillah. Kita tak boleh baring sebab kita tak ada tenaga Kita kena buat gini maunya bismillah. Okey, kita akan pasang balik din yang standard tu. Okey, kita pakai sprocket. Yang standard dia 44, yang ni punya 42 Dia pakai RKM tu. Ho. Ni sprocket dia Kita buka dulu. Macam biasalah, kita nak pasang ring ni, kita kena masukkan buh. Kiri dan kanan tu kena masuk betul-betul buh. Jangan tertukar pula. Jangan tertukar pula nak pasang buh tu. Okey, korang layan aku pasang ring. Inilah
Bila kita pasal yang belakang dulu, merecik hawa weh. Oh. Ni kalau pakai am panjang 3 inci ni, racun itu benar. Okey. Untuk ring depan ni aku akan pasal. Aku dah tanya owner. Owner tak nak apa tu? Canai sebelah tapak sensor ABS tu. Owner suruh aku pakai skru asam motor ni. Heliki ni nak apa skru heliki ni. Lepas tu suruh canai macam motor aku tu. Aku tak canai batang ni dekat ni, kat dalam ni kat sensor tu. Kan? Cana benda ni lah. Canda benda ni. Tak apa benda ni berapa je sebab ni yang ori. Owner cakap sayang lah nak canai-canai. Pecah lah darah dia. Terima. Stand by aku takut. Ya, aku. Lepas jaga aku. Kita ambil pak je lah. Tu yang kita beli bulan tu. Baru lagi. Motor tak sampai sebulan lagi macam ni dah rupa. Kita akan masuk di sini. Rapido. Wah. Yo, kamu usah aku. Ni aku tak cana lagi. Aku tak cana tapak sensor ABS ni dengan apa ni? Dengan skru D ni pun aku tak cana. Okey, dia akan sangkut kat sini. Dia akan sangkut sini. Sikit je apa. Tu. Mana? Tu. Bunyi. Dia akan sangkut. Ni. Jadi berat jadi berat. Dia sangkut sini je. Antara dua pilihan kau orang apa. Dia akan sangkut. Tu. Antara dua pilihan kau orang. Korang nak cana tapak sensor ni ataupun orang nak cana ni. Nak cana apa ni? Skru dish ni. Kalau aku cana skru dish je lah. Daripada aku potong apa ni? Cana tapak sensor ni sayang lah. Tu. Sikit je dah sangkut apa. Tu. Bunyi. Terima Aku nak cana ni dulu tapak ni. Aku akan mula cana dia. Aku akan pakai helmet ni. Safety.
Okey, inilah hasil dia selepas tukar sport ring bunga lawan. Mengecik bosku. Okey, apa dah tengok dah hasil dia macam mana? Merecik hawau. Jangan lupa like, komen dan share, yang penting sekali subscribe. Tembak pun tak kena. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.